Hai semua, Assalamualaikum. Bila buat sambal sotong kan, mesti ramai pernah jadi macam ni. Sotong liat macam getah, jenuh nak mengunyah. Ada juga sambal yang jadi cair berkuah, dah macam kari pun ada. Sambal pun tak melekat elok pada sotong. Dan kalau sotong tak dibersihkan betul-betul, bau hanyir tu memang boleh spoil lah nak makan. Dan yang paling tragis, beli sotong saiz XL. Apa sal lepas masak, jadi saiz S pula. Naya kan? Jadi dalam video ni, Cik Nom nak tunjuk cara buat sambal sotong yang lembut, tak liat, sotong pun tak kecut, sambal pula pekat gelap elok aja, garing dan bersalut. Kita buat ikut langkah yang tepat supaya hasil tu memang konsisten. Kira tahap pro lah hasilnya. Bolehlah naik action sikit kan? Pertama sekali kita sediakan bahan tumis dan bahan kisar halus. Macam biasa, bawang merah kecil. Cik Nom potong kasar je semua ni sebab nanti kita nak kisar halus. Senang sikit lah. Bawang merah besar. Bawang putih. Dan halia sikit aja nak bagi naik bau. Dan juga nak potong hanya seafood kalau ada. Cili kering pula Cik Nom rebus sampai lembut. Lepas tu buang biji supaya sambal kita tak ada rasa berbiji-biji dan juga pedas tu tak tajam. Lepas tu kisar halus semua bahan ni dengan sedikit air. Ambil serai satu batang, titik pecah. Bahan tumis mula-mula, sebiji bawang besar ni korang potong kasar. Asam jawa, bancuh air sikit jadi paste. Nanti kita adjustlah masuk dalam sambal. Okey, sekarang kita fokus pada sotong. Cik Nom guna lebih kurang 800 gram. Resepi ni boleh adjust sampai 1 kilo sotong. Cara bersih sotong besar ni memang penting. Tarik kepala sotong dulu perlahan-lahan biar keluar isi perut tu, jangan putus. Lepas tu buang dakwat dan juga tali perut. Tu dia. Yang ni ikan ada lagi dalam perut. Buy one free one lah nampak gayanya ni. Lepas tu tarik keluar kulit sotong supaya sotong tu nampak bersih. Yang ni optional je. Tak tarik kulit ni pun elok je makan, tak ada masalahnya. Mak Cik Nom dulu dia tak tarik pun. Badan sotong pula Cik Nom potong membulat. Tebal lebih kurang 1 inci macam tu. Agak-agak lah ya. Bahagian kepala sotong pula, buang gigi. Yang sesungut ke apa ni, panjang ni, potong sikit. Kalau sotong tu besar, belah 2 kepala. Mata boleh buang kalau nak. Yang ni optional lah kot. Lepas siap potong, ni langkah penting untuk hilangkan hanyir dan lendir. Ramas sotong dengan 1 sudu kecil garam sampai jadi berbuih. Perlahan-lahan je dalam masa 30 ke 60 saat. Lepas tu korang terus bilas sampai buih-buih tu hilang dan tapis kering. Sekarang dah boleh masak sambal. Panaskan minyak dalam kuali. Bila minyak dah panas, masukkan serai yang dititik dan juga bawang merah yang kita potong kasar tadi. Tumis sampai naik bau wangi dan juga bawang layu, bukan garing Lepas tu masukkan bahan kisar halus dan tumis lagi sampai pecah minyak. Kalau sambal tu masih basah dan juga minyak tak naik, tu tandanya sambal belum masak. Sambal yang belum pecah minyak ni mudah jadi basi dan rasa mentah bawang tu kuat, tak sedap lah. Bila sambal dah pekat, Cik Nom tambah air lagi dan masak lagi beberapa kali proses ni sampai warna sambal jadi lebih gelap dan juga pekat. Tumis je lama-lama masa pecah minyak tu.
Lepas tu masukkan sos tiram, sedikit air asam jawa, sikit je dulu, nanti adjust. Gula melaka dan juga kicap untuk warna. Kacau sebati dan teruskan masak sampai sambal tu betul-betul kering. Lepas masuk gula, warna sambal kita cepat je tau berubah warna. Masa ni bolehlah perasakan dengan garam dan juga sebut perasa kalau korang suka. Sotong yang dah tapis tadi, Cik Nom tuang air panas sampai tenggelam dan biarkan 1 minit saja. Lepas tu cepat-cepat tapis dan toast kering. Jangan celur lama, 1 minit dah cukup. Kita tak nak dia overcook. Kemudian masukkan sotong yang celur tadi dalam sambal yang dah kering. Kalau sambal korang tu masih basah dan sotong pula tak mati air dengan celur, nanti jadi kuah kari lah sambal sotong tu. Kacau cepat-cepat biar bersalut rata. Dah nampak kan dah bersalut? Lepas tu hiris sebiji bawang besar, potong bulat dan tabur dalam sambal. Kemudian korang kacau lah sekadar bawang tu layu saja dan lepas tu tutup api. Nampak kan sotong tu tak kecut pun? Masih nampak juicy. Sambal pula pekat melekat elok je. Warna pun cantik. Puas hati kan kalau masak sendiri. Untuk hidangan, Cik Nom paling suka makan dengan nasi putih panas je. Dan juga dengan ulam-ulaman. Memang ngam lah. Kunci sambal sotong yang bersalut cantik ialah sambal tu mesti kering dan garing sebelum sotong masuk. Kalau korang nak yang agak basah pekat, tak perlu garing pun macam yang Cik Nom buat ni. Dah cukup. Dia kering kan tapi tak garing. Okey, macam biasa kita recap tips penting. Pertama, nak elak hanyir, bersihkan sotong cara ramas dengan garam sampai berbuih. Kedua, sotong celur dengan air panas 1 minit saja. Toast air dan gaul cepat dalam sambal. Masak sambal sampai kering dan garing, barulah masukkan sotong yang dah celur tadi. Keempat, jangan masak lama-lama. Nanti sotong kecut. Beli saiz XL, tahu-tahu jadi saiz S. Ya je kan? Diharap korang suka dengan perkongsian Cik Nom kali ni. Jumpa lagi. Bye.